Sebab hak seorang pekerja dan hak seorang kontraktor bebas ataupun freelancer adalah berlainan. Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Lewis Liao Chambers, an employment law firm in Kuala Lumpur. Video hari ini berkenaan topik yang mungkin ramai keliru, iaitu sama ada seseorang itu pekerja ataupun kontraktor bebas, freelancer. Di bawah undang-undang, isu ini adalah sama ada kontrak itu merupakan kontrak for service ataupun kontrak of service. Isu ni nampak kecil tapi sebenarnya sangat penting dalam undang-undang sebab perbezaan dia ketara. Ia menentukan hak dan tanggungjawab korang. Kalau korang pekerja dan korang akan ada contract of service. Maksudnya kontrak perkhidmatan, iaitu korang bekerja untuk majikan dan tertakluk kepada arahan dan kawalan majikan. Tetapi kalau korang kontraktor bebas ataupun freelancer dan korang akan ada contract for service, maksudnya korang bukan sebahagian daripada pekerja majikan tersebut. Korang hanya diupah untuk siapkan satu tugasan ataupun satu projek dan biasanya dibayar mengikut projek atau mengikut hasil kerja, so tak dapat gaji tetap. Penting untuk korang tahu perbezaan ni sebab seseorang pekerja dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 dan korang akan ada hak seperti cuti tahunan, bayaran overtime, cuti sakit, pampasan pemberhentian dan perlindungan daripada pemecatan tidak adil. Yang paling penting sekali, kalau korang dibuang kerja ataupun majikan tamatkan kontrak, hanya seorang pekerja sahaja boleh filekan representasi di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Maksudnya, seorang kontraktor bebas tak boleh nak buat tuntutan di Mahkamah Perusahaan sebab hak dia tak sama macam hak pekerja. Persoalannya sekarang, what if korang tak ada kontrak yang bertulis? Jadi korang pun tak pasti sama ada kontrak korang tu kontrak of service ataupun kontrak for service. Pertama sekali, di bawah Akta Kerja 1955, semua pekerjaan yang tempoh lebih daripada 1 bulan wajib ada kontrak bertulis. So kalau korang tak ada kontrak yang bertulis, korang mintalah daripada majikan. Tapi kalau majikan tak nak sediakan, dan korang boleh buat aduan ke Jabatan Tenaga Kerja. Tapi tak semestinya tak ada kontrak bertulis tu bermaksud yang korang bukan pekerja. Sebab Seksyen 101C Akta Kerja 1955 ada menjelaskan situasi di mana seseorang tu boleh dianggap sebagai pekerja even if tak ada kontrak yang bertulis. Antaranya adalah, pertama sekali, pekerjaan dikawal atau diarahkan oleh orang lain. Contohnya, majikan tetapkan kerja apa yang korang perlu buat, majikan tetapkan cara nak buat, masa nak siapkan. Kalau korang kena tunggu untuk arahan bos ataupun arahan supervisor sebelum korang boleh buat sesuatu, besar kemungkinan hubungan tu adalah hubungan pekerja dan majikan. Yang kedua, waktu kerja korang ditentukan oleh orang lain. Contohnya, tiap-tiap hari korang kena masuk office daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Ataupun korang kena ikut apa-apalah jadual majikan. Dan besar kemungkinan ada hubungan pekerja dan majikan. Tetapi kalau korang boleh pilih sendiri masa bekerja, asalkan siap kerja tu sebelum tarikh akhir, itu boleh menjadi tanda yang korang sebenarnya kontraktor bebas. Yang ketiga, korang diberi peralatan, bahan ataupun kelengkapan daripada orang lain untuk siapkan kerja korang tu. Contohnya, syarikat sediakan laptop, syarikat sediakan uniform, syarikat sediakan bahan untuk korang gunakan dalam pekerjaan harian korang. Jadi ada besar kemungkinan ini adalah satu tanda yang boleh membuat korang dianggap sebagai seorang pekerja. Yang keempat, kerja korang tu dianggap sebagai sebahagian yang sangat penting dan dibuat untuk manfaat orang lain. Contohnya, korang kerja dekat kedai makan sebagai seorang chef. Jadi korang dapat uniform, disediakan bahan mentah untuk buat kerja dan pekerjaan tu sebahagian yang penting daripada operasi restoran tu dan boleh dianggap sebagai seorang pekerja. Tetapi kalau let's say korang kerja dekat restoran tapi korang perlu datang betulkan aircon atau datang pasangkan aircon. Lepas tu bila dah habis korang boleh terus balik. So korang hanya sekadar kontraktor bebas dan bukan pekerja. Dan yang kelima, korang menerima bayaran yang tetap. Kalau korang dibayar jumlah yang sama tiap-tiap bulan walaupun tak ada kontrak bertulis, itu adalah salah satu tanda yang korang ni pekerja. Tetapi kalau korang mendapat bayaran mengikut hasil kerja ataupun mengikut projek, dan itu lebih kepada tanda yang korang seorang kontraktor bebas ataupun freelancer. Dalam erti kata lain, walaupun tak ada kontrak bertulis, tapi korang perlu bekerja sepenuh masa di bawah kawalan majikan, guna peralatan syarikat, dibayar setiap bulan, undang-undang akan menganggap
menganggap korang sebagai seorang pekerja. Jadi yang penting bukan tajuk kontrak tu, tetapi apa hubungan sebenar yang diniatkan oleh kontrak tu. Ada juga situasi di mana dekat kontrak tu dia akan tulis contract for service, tapi sebenarnya kalau kita lihat kandungan kontrak tu, kita lihat hubungan sebenar yang diniatkan oleh kontrak tu, sebenarnya ini adalah satu contract of service. Ada hubungan pekerja dan majikan. Ini maksudnya walaupun kontrak tu mungkin tulis lain, tapi kalau kita tengok kandungan kontrak tu, kita tengok hubungan tu, ada hubungan pekerja majikan, korang kena masuk kerja ikut jadual majikan, korang kena ambil arahan majikan, dan realitinya undang-undang boleh menganggap korang sebagai seorang pekerja instead of kontraktor bebas. Kesimpulannya, kontrak bertulis ni sangat penting untuk kedua-dua pihak, terutama sekali kalau berlaku pertikaian, sebab hak seorang pekerja dan hak seorang kontraktor bebas ataupun freelancer adalah berlainan. Seorang pekerja dilindungi di bawah Akta Kerja dan seorang pekerja boleh memfailkan representasi di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Tetapi kontraktor bebas on the other hand tak boleh nak failkan tuntutan di Mahkamah Perusahaan. Jadi kalau korang tak jelas apa status sebenar kerja korang tu, sebaik-baiknya semak semula kontrak tu ataupun dapatkan nasihat guaman. Sebab undang-undang mungkin dah pun melindungi korang sebagai seorang pekerja. So, sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah WhatsApp kami ataupun letak komen korang di bawah. Dan untuk ketahui lebih lanjut, bolehlah tengok video-video kami di Instagram ataupun YouTube Louis Liao Chambers. Bye!